Dia macam ni. Dia juicy lah tapi dia masam. Tapi ni yang masam belah sini manis. Tak adalah manis sangat. Dia macam tawar sikit lah. Ya, dia nampak juicy tapi manis tu based on original buah jugalah. Oh, betul. So kesimpulannya frozen pear yang saya buat tadi tu menjadi tau. Menjadi dia macam keluar air banyak semua tu lah yang macam korang tengok tu. Tapi nak dia rasa manis semua tu kita kena pilih yang buah yang betul-betul dia rasa manis. Macam saya punya pear tu dia tak rasa macam manis sangat, dia macam tawar macam tu. Lepas tu dia ke hujung-hujung apa yang dekat dengan biji tu dia macam masam sikit lah. So kena pandai-pandai pilih buah yang tepat lah untuk nak buat yang ni. Tapi overall memang puas hati. Lepas tu memang menjadilah. Okay, so itu saja.